Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Farah Farisha binti Khairil Anwar. Dan saya Nur Kasara binti Mazri. Kami pengacara TVPSS SMK Jelawat. Pada hari ini kami membawakan laporan khas Pesta Buku Kelantan 2026 yang sedang berlangsung di Aras 2 Maidemol Tunjuk. Bermula 23 April hingga 2 Mei ini, Pesta Buku terbesar di Kelantan kembali lagi dengan tema kelestarian membaca insan terdidik. Jom kita lihat kemeriahan Pesta Buku pada kali ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Izzatun Nasirah binti Dekli, wartawan dari TVPSS Sekolah Menengah Kebangsaan Jelawat. Bersama saya Puan Anis Amirah, Content Creator SMO. Assalamualaikum Puan, saya ingin bertanya beberapa soalan. Pertama, apakah aktiviti menarik yang diadakan sepanjang Pesta Buku berlangsung? Kita ada banyak aktiviti berdaftar ataupun walk-in. Jadi yang walk-in ni khas untuk pengunjung, bebas antara dewasa ke kanak-kanak ke boleh. Jadi macam contoh kad puzzle, interactive math game, banyak lagi. Macam contohnya melukis, mewarna, semua akan didaftarkan sebelum Pesta Buku. Khas untuk berbagai tahap lah, dewasa, sekolah menengah dan sekolah rendah. Soalan kedua, pada pendapat anda, apakah kepentingan pengajuran Pesta Buku 2026 ini terhadap masyarakat, khususnya golongan pelajar? Golongan pelajar, semestinya kita nak meningkatkan minat membaca. Bila Pesta Buku, kita buat promosi khas untuk pengunjung yang lagi murah daripada di kedai. Jadi budak-budak sekolah boleh datang ke sini, boleh dapatkan semua bahan bacaan daripada segala genre lah ada dalam satu tempat. Alat tulis pun ada. Jadi anak-anak murid, pelajar-pelajar boleh dapatkan bahan bacaan sini je. Terima kasih Puan Anis Amirah. Saya Muhammad Azri Hassan bin Muhammad Syabri, wartawan TVPSS SMK Jelawat. Bersama saya ialah pelajar-pelajar yang berkunjung ke Pesta Buku. Boleh perkenalkan diri? Nama saya Muhammad Akif Hasim bin Muhammad Zaki. Saya berasal dari SMK Pacu Perdana. Soalan saya, apa tujuan kamu berkunjung ke Pesta Buku? Tujuan saya datang ke Pesta Buku ialah untuk mencari buku untuk menjadi bahan bacaan dan ulang kaji. Soalan kedua, apa bahan bacaan yang awak akan beli di sini? Bahan bacaan yang saya akan beli di sini ialah seperti komik, buku ulang kaji, buku cerita dan lain-lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, saya Nurul Aiman Najwa, wartawan TVPSS SMK Jelawat. Bersama saya ialah pelajar yang berkunjung ke Pesta Buku. Boleh perkenalkan diri? Nama saya Nur Adil Damia bin Azmi daripada Mahat Arafah Kenali. Saya ada beberapa soalan. Yang pertama, soalan saya, apa tujuan kamu berkunjung ke Pesta Buku? Tujuan saya berkunjung ke Pesta Buku untuk membeli bahan bacaan dan juga banyak promosi daripada SMO besar. Apa bahan bacaan yang awak akan beli di sini? Saya akan beli buku Bradley, buku akaun dan buku sejarah. Terima kasih. Sahaja laporan kami mengenai Pesta Buku Kelantan 2026. Semoga perkongsian ini memberi manfaat dan jangan lupa hadir ke Maidemol Tunjuk sebelum 2 Mei ini. Sekian laporan pada kami pengacara SMK Jelawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.